Alright kawan-kawan, so hari ni depan saya ni adalah Honda Civic yang model tahun 2021. Okay, so harga dia sangat murah sekarang, cuma jual bawah 80,000 sahaja. So yang paling penting, bulanan dia hanya dalam 1,000 lebih sikit sahaja. Okay, dalam RM1,044 lah. Tapi kalau korang ada ready down payment, mungkin bulanan dia akan jadi lagi murah. Okay, so yang ini dia adalah 1.8 Spec S. So untuk Spec S ni biasanya luaran dia akan nampak kosong sikit. So kita punya bos pun tak kedekut. Dia ada tambah body kit Type R untuk korang. So korang boleh tengok, memang nampak sporty lah. Alright. So untuk cat kereta, kita telah siap satu layer cat yang baru. So boleh kata kereta ni kita dah siap semualah, cat ke body kit ke, semua dah perfect. Okay, mileage kereta hanya dalam 70,000 sahaja kawan-kawan. Alright. So kita boleh tengok untuk belakang pun sama juga, ada siap dengan body kit. Tengok belakang ada siap spoiler, ada siap juga body kit Type R. Okay, yang most important signature dia adalah ni, 3 lubang dekat belakang. Alright kawan-kawan. So kita tengok interior dia pula. Okay, so interior dia anda boleh tengok steering dia ni multifunction steering lah. Okay, yang ada siap dengan cruise control. Meter dia pun nampak sangat cantik sebab yang ini digital punya. Okay, mileage 79,000. Lepas tu dia ada including dengan original touchscreen display lah. Yang ni dah siap dengan reverse camera semua. Okay, dashboard semua masih cantik lagi. Tengok, semua cantik-cantik punya. Okay, macam kereta baru. Ini owner memang ada jaga kereta lah. Alright. Lepas tu untuk kerusi dia ni adalah full original fabric seat. Okay, tengok semua condition masih elok dan bersih lagi lah. Okay, so untuk passenger seat Honda Civic ini, actually ruang dia sangat luas. Boleh muat 3 orang dewasa. Lagi ada siap dengan ISOFIX. And the most important, dia ada aircon blower dekat belakang. So duduk belakang tak perlu risau akan rasa panas lah. Okay, so untuk boot Honda Civic ini, ruang dia pun sangat luas. Boleh muat dalam 6 luggage ataupun maksimum boleh muat 7 luggage lah. Honda Civic ni jangan tengok badan dia macam nipis-nipis, tapi actually boot punya ruang sangat-sangat luas. So guys, hanya perlu bulanan dalam RM1,044, anda boleh dapat dah ke Honda Civic ini. Sebab ini tahun baru, harga kereta pun ikut turun. So dia jadi sangat murah sudahlah. So kawan-kawan, kalau korang minat dengan Honda Civic ini, boleh komen dekat bawah ataupun PM saya terus. So itu sahaja kawan-kawan, kita jumpa next review.